Plan internet yang saya nak cerita ni, memang sangat banyak ejen yang menjual produk ini. Bermacam-macam promotion yang diberikan oleh syarikat atau company ini. Plan dia ada banyak side offer, tapi dulu dia tak ada kelebihan selain side offer dan boleh menjana pendapatan. Ajak orang guna dapat duit. Dia bukan MLM scam Dia MLM tapi bukan MLM scam. Siapa-siapa yang guna under nama korang dapat duit. Dia top up korang dapat. Memang confirm dapatnya. Dah tak payah nak pertikaikan MLM tu penipu. MLM adalah teknik marketing, bukan MLM penipu. MLM menipu, bukan. Yang MLM penipu tu pasal korang jumpa orang nak menipu guna teknik MLM. Itu puncanya. So, menggunakan line DJ. Apa plan ni? Check it out. Okay, ini dia Tone Wow. Tone Wow ni dulu saya tengok bertahun, memang lama. SIM card yang dia jual ni, untuk plan dia memang tak sangat-sangat tak berbaloi. Entah apa, dengan nilai kita letak paling tinggi lah. Saya nak cerita plan paling mahal, RM60 lah. Sekarang plan yang popular RM60. Mahal ke? Tak mahal lah, tengah-tengah Plan RM60 ni, dululah memang kalau tengok apa kelebihan pun saya tak nampak lah. Dia boleh pakai. Daripada segi waktu tu orang jual plan unlimited internet dengan speed 3 Mbps 6 Mbps, tapi Tone Wow masih kekal dengan kelajuan yang tinggi. Kelajuan yang tinggi tu bukan bermaksud dia power. Dia offer plan internet yang tak ada sekatan kelajuan. Jadi ada kelebihan daripada speed lah. Tapi daripada segi jumlah data memang tak cukup pakai. Memang mengarut, pecah data hari-hari 1 gig, 2 gig, 1 gig, 2 gig. Memang rasa macam terkawal. Kau bayar mahal-mahal RM60 tapi kau dikawal internetnya. Tapi kesan kawalan tu membuatkan korang akan sentiasa cukup internet sampai ke hujung bulan. Dia pun 32 hari. 32 hari korang tak perlu risau. Memang confirm. Ini hari internet habis, esok ada lagi. Dia kawal penggunaan korang. Tapi daripada segi jumlah data, dia mahal. Macam tak ada apa-apa. Dan banyak pula orang pakai plan tu. Sebab dia punya ejen gila-gila babeng guys. Memang gila-gila. Promote kat Facebook lah, kat TikTok. Buat iklan. Marketing gila-gila punya ejen dia. Hari ni kita tengok plan Wow 60. Dulu TDS 60. Sekarang Wow 60. Sebulan RM60 prepaid menggunakan line DJ daripada Tone Wow. Ini yang korang nampak, LTE 5G. RM60 LTE 5G. So sekarang dia dah available 5G. Memang short, memang bagus lah. 4G tak payah cerita lah, memang ada lah. Total data 225GB. Dulu guys, kalau tengok betul-betul baru 89GB, dia pergi naik 225GB. Dan dia nak kata murah gila. Tak, tapi boleh pakai, murah untuk kita gunakan. Tak rasa macam diperbodohkan, tak rasa macam dipergunakan. Sedap 225GB. Tapi ada pecahan. Pecahannya tak seteruk dulu. Sebagai contoh, hotspot memang tak boleh habis lah. Tone Wow ni memang tak suka bagi unlimited hotspot lah. So 15GB je. Kena ingat, tak boleh masuk modem. Kalau korang masuk modem, 15GB sahaja boleh guna. Tapi kalau korang masuk modified modem, 225GB tu boleh guna habis lah. Lepas tu internet asas ataupun basic internet 1GB abaikan. Kemudian unlimited call ke semua rangkaian, bagus. Okay, dia ada bintang kat situ. Tapi jumlah limit, orang kata limit call tu biasanya kita tak boleh capai lah. Dekat bawah tertaluk kepada Fair Usage Policy ataupun FUP, 3000 minute call. Boleh habis ke 3000 minute call? Rasa macam tak lah kot. Rasanya lah. Korang ada tak? Komen sekarang kalau ada pakai sampai 3000 minit boleh habis. Ui, gila lah korang. Data high speed. Ok, dia pecahan daripada segi kelajuan. Ok, dia bagi korang data high speed sebanyak 75GB. Kemudian data high speed 75GB, kalau dah habis dia akan bagi data 6 Mbps sebanyak 150GB. Dia macam tu Okey, 75GB ni high speed data. Bang, high speed data berapa laju bang internet dia? Tak tahu. Bila cakap high speed data, kita tak akan tahu speed dia berapa. Tapi kita boleh cakap berapa kemampuan dia akan naik setinggi yang mungkin. Kalau dia 4G, dia boleh capai dalam bawah 300 Mbps. Tapi kalau dia boleh jumpa 5G, dia boleh capai sehingga bawah 1000 Mbps lah biasanya. Tapi kadang-kadang speed tu drop, kadang-kadang speed tu laju disebabkan atas faktor macam congest, cuaca tak baik, hujan lebat lah, ribut. Itu pun sangat-sangat mengganggu lah. Untuk tempoh sah plan ni 32 hari. Memang Tone Wow daripada dulu memang amalkan 32 hari. Bagi data boleh carry forward. Dekat sini dia tak nak bagi detail yang lengkap lah untuk berapa jumlah yang boleh carry forward tu. Tapi apa-apa pun, kalau korang nak tengok, masuklah dalam website ni, korang dive through the detail, masuk dalam-dalam, tengok berapa banyak boleh carry forward dan berapa jumlah limit untuk carry forward segala data tu. Kalau dikumpulkan setiap bulan, ada balance yang tak guna tu. Dan lagi satu, plan ni biasanya auto renew. Bagusnya Tone Wow ni auto renew. Jadi kalau korang rasa korang dapat information, korang dapat notification plan dah nak tamat lagi 1 hari 2 hari, tolonglah terus top up RM60 ni, top up, nanti dia auto renew. Jadi korang tak ada
ada nak kelang kabut, nak masuk apps, nak beli plan internet, terkemut-kemut, yang bulan lepas aku pakai plan apa, bulan ni aku pakai plan apa, tak payah, dia automatic renew. Kalau korang tak nak plan ni, katakan plan 60, korang nak pindah ke plan lagi murah, plan 35, just pergi unsubscribe plan ni dan subscribe balik plan yang murah-murah yang bawah-bawah dia. Antara side offer yang best pada tahun baru ni adalah seperti PA Insurance, Personal Accident Insurance. Belanggar dapatlah sekurang-kurangnya dalam 3,000 accident tu. Tapi insurans bro, insurans korang kena go through the detail. Accident macam mana, kalau aku terbang pergi ke bulan, berlanggar pula dengan kereta kat bulan tu, dapat tak claim insurans? Insurans ni yelah, dia nak buat duit, jadi dia suka, bukan setakat Tuan Wow lah, semua insurans ada je term tersembunyi, dia tak nak cerita kat korang, penat nak cerita. Orang insurans macam tu lah, daripada dulu sampai sekarang sama je. Lepas tu dia tambah lagi dengan khairat kematian. Khairat kematian ni malah macam on the spot lah, dapat 500 ke dapat 2,000, depends on korang punya SIM card punya rank lah. Tak silap sajalah kan sekarang. So katakan khairat kematian ni umpama duit bantuan lah, untuk bila dah meninggal waris diberikan khairat kematian macam tu lah. Lepas tu ada point, dia ada aplikasi, nama aplikasi dia My Wow. Aplikasi My Wow tu korang boleh monitor korang punya plan apa semua kan, pendaftaran apa semua, kalau korang nak daftarkan kawan-kawan kenalan korang. Lepas tu korang boleh dapat point, setiap kali korang top up korang dapat point. Dengan point tu korang boleh claim macam-macam. Nak minum tea life, nak touch and go, korang punya hal, claim apa yang korang nak guna, dapatlah macam cashback jugalah pergi dia kan. Lepas tu dalam apps tu juga korang boleh daftarkan, orang boleh tengok commission. Kalau orang top up korang dapat commission. Tuan Wow antara syarikat telco yang menggunakan sistem MLM, ajak orang guna, daftar bawah kita, dia top up, kita dapat duit, dan commission dia paling besar dalam Malaysia. Tak ada telco-telco lain yang boleh lawan Tuan Wow punya commission. SOX, TuneTalk, Red One tak boleh. Ini paling tinggi. Tuan Wow paling tinggi. On the spot dapat. Orang top up RM10, korang boleh dapat 5% hingga 26%. Gila tau. Itu yang rendah-rendah. Ada lagi tinggi tau. Kena pula korang pangkat tinggi-tinggi sampai ke lantai commission tu. Sampai ke lantai tu maksudnya tak kira berapa peringkat korang ada download, sampai ke 30 pun dikira juga. Kaya gila babe kalau jual Tuan Wow ni. Tapi kena ingat jugalah, kadang-kadang orang tak minat plan tu. Bila orang dengar SIM card ni boleh buat duit, boleh ajak orang, alah, orang bunyi bisnes je orang dah lari. Bunyi bisnes je orang dah lari. Asal bunyi bisnes je orang dah menyampah. Cakap pasal buat duit. Kau aku tengok macam ni je, tak jadi jutawan pun. Inilah orang Melayu suka tengok macam tu. Bila kita mempromosikan peluang kerja ke apa, kita memberikan, orang kata, anggaran. Kalau awak boleh buat banyak, awak dapat 1 juta, awak dapat 2 juta. Balik-balik cerita pasal kalau. Nanti yang prospek yang kita tembak tu, aku tengok kau macam ni je, tak ada pun pakai Lamborghini. Mana 1 juta kau? Ini peluang pekerjaan guys. Dan tak semua orang bernasib baik. Kot korang bernasib baik, korang daftar, korang ajak orang guna, ramai pula kebetulan orang nak guna. Dia percaya muka korang ni penuh dengan seri, penuh dengan rezeki. Tak pasal-pasal buat duit banyak-banyak bulan. Pasif pula tu, sedap. Kalau korang nak, boleh roger saya pun masih agent lagi lah. Saya masih agent dan saya pakai SIM card Tuan Wow sampai sekarang. Still dapat commission sampai sekarang. Kadang-kadang tidur, tak buat apa pun, duit tiba-tiba masuk juga. Okey lah tu. Siapa yang dah guna plan ni, cukup tak untuk korang? Line Digi 225GB dengan harga RM60 sebulan. Kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. See you guys on my next video. Bye.